Abang. Oh, abang. Abang? Mana abang? Weh, Mana satu baju aku nak pakai abang. Wih, kenapa ni? Apa yang kecoh-kecoh ni? Kau nak pakai Weh, baju apa weh? Aku dah tak ada idea aku weh. pun Aku tak nak pakai baju tahu dah apa ni. weh? Stresnya. Weh, Kejap, sabar, kejap, sabar, kejap. sabar, sabar. Aduh. Aku pun Aku punya stres baju weh. semua tak cantik lah. Tapi mak ayah tak nak ke beli kita baju yang baru. Aku nak juga macam kawan-kawan yang lain. Baju semua cantik-cantik. Tapi kita punya ni macam tak ada baju lah nak pakai. Macam mana ni? Alah, pakai je apa yang ada. Rasanya kita boleh buat apa ni, ubah-ubah sendiri ke? Guna kain langsir ke? Kain cadar ke? Guna daun? Daun tak boleh warna hijau. Kita guna je apa yang ada bang. Kita decorate sendiri. Ha, gitu. Takkan kita nak pakai cadar ni pula nak dekor. Habis nanti aku nak tidur pakai apa? Aduh. Lepas tu macam mana? Takkan kita nak pergi malam-malam ni kedai? Buka ke? Takkan dah tak buka. Jomlah kita pergi kedai baju ke apa. Kejap aku pergi jom, standby kereta. Kau ikut je. Tapi duit aku dah habis. Kau ada duit lagi tak? Aduh, kau ni duit pun minta adik ke? Kau abang kau. Patutnya Alah. pakai duit kau lah. Okeylah. Jom. Jom kita gerak. Guna duit kau Asyik guna duit aku je duit kau lah. Ya, Tak kau ada. pergi ambil kereta aku. Aku keluar kereta jap. Aku ambil Okay. IC jap ni. Manalah IC kang? Tak bawa IC kang? Kena tahan dengan polis. Okey, IC dah ambil. Beg dompet apa semua dah ambil. Let's go. Kita pergi kedai baju. Ya. Dah check ke? Tayar Dah, okey ke dah. tak? Minyak cukup ke tak kang? Kejap Cermin sisi kiri kanan okey. Dik, Tayar. cermin sisi kita mana ada? Kau tengok ni. Weh. Woi. Engkau. Aduh. Ini aku rasa kerja ayah lah ni. Hilang dah cermin sisi ni. Tak Tak apalah. apalah. Kau tengok pakai niat je lah bang. Tapi sekarang kau bawa. Ya Robi. Kau bawa okey. Okeylah. Ini nak pergi mana ni? Kedai mana ni? Kedai baju macam biasa je lah. Kedai baju je ke nak pergi mall Sekejap aku fikir sekejap. Pergi mall mall ke? je lah. Cari baju-baju dekat dalam mall pun okey kot. Jom. Alright. Kita pergi shortcut lah. Jalan shortcut lah. Okey. Depan ni kanan. Depan sana lah. Dah, jom dik. Cepat dik. Sekejap lah. Kang kena saman kang. Alah. Malam-malam tak ada polis lah. Jangan risau. Dah, jom. Jom. Let's go. Let's go. Kedai baju. Atas kat sini kedai dik. baju atas. Ya, dekat atas. Mari sini. Okey, Nak cari baju kemerdekaan punya pasal weh. Baju apa Okey. cantik? Sekejap, kita Kau tengok siap-siap dulu. Aku siap-siap. Aku pula yang siap-siap. Okay, sekarang ni kita nak siap-siap pakai dulu. baju apa? Bang, okey tak baju saya bang? Tapi baju saya ni Sekejap. macam... Baju saya ni macam tak kena bang. Diorang cakap baju Mana? saya ni macam baju bola sepak. Kejap dik. Abang tengah busy ni dik. Tak apa Tengah bang. pilih-pilih ni, okey. Tak apa bang. Abang cari je. Mana? Tak nak tunjuk. Oh, Malu. dah sampai sana Woi, Bang. ini bajuku main bola dik. Alah, nostalgia tak ada semangat bang. merdeka Nostalgia. pun. Baju bola Memanglah Malaysia nostalgia, kan? Tapi masalahnya orang Pemain bola ni Malaysia. sambut merdeka ni. Adik, baju sabarlah dik. Baju Malaysia dik, biarlah ada melambangkan kita punya flag tu. Oh, ya ke? Tengok, Okeylah. ada merah, biru, Adik baru putih, nak beli baju kuning. ni. Ini kuning hitam je. Mana boleh macam gini Ya dik. bang, Ni, adik ni tukar, betul. adik tukar. Tengok, Tengok kat belakang siap ada merdeka. Adik tukar. Okey bang. Tu baju cantik. Siap, bang. Oi, dah siap.
Tu baru betul, Dik. Nampaklah macam merdeka sikit. Dia macam Dah, jom. pasukan Ultraman bang. Dah, jom. Bang, terima kasih bang. Kami Tengok beli. ni. Dah, jom balik tadi. Ultraman Ha. Ultraman pun Ultraman lah. Okey lah tu. Weh, shuffle lah. Jom. Apa ada orang shuffle ni? Aduh. Bang, sini bang. Jom. Bang. Kau Jom. bendera-bendera apa semua tak beli ke? Tak payah. Dekat sana nanti banyak bendera. Dah ni kita terus gerak pergi sana kan? Sebab ni gerak kan pergi malam sana kemerdekaan. So, Wih, malam-malam lah ramainya. kan diorang kata Diorang ada pakai. event. Kau tengok tu. Ramai weh. Wih, barang Kita Malaysia. nampak barang Malaysia, Dik. Hati-hati, Dik. Bagi dia lalu dulu lah. Sebab dia bawa barang daripada Malaysia kan. Kita ikut dia. Ya, Kita ikut itu dia, Dik. mesti pergi Wih, dekat lori padang besar ni. sekolah tu bang. Dia mesti ada tengah ya siapa semua ni. Okey, let's go. Kita ikut lori ni. Wih, Dik, kau tengok tu, Dik. Fashion show Merdeka. Fashion show Merdeka peringkat Brookhaven. Wow. Wih, cantik. Meriah gila. Meriah Sekejap. Aku parking kereta dulu lah, Dik. Parking. Aku parking kereta dulu. Cikgu, macam biasa cikgu. Nama saya Mochi cikgu. Takkan cikgu tak kenal. Oh, mochi ke? Boleh. Dah. Ni apa, berapa orang ni? 3 orang? Ni siapa lagi seorang ni? Tadi 3 macam orang. berdua je. Datang pula lagi seorang ni. Itulah tu. Dah. Masuk dulu untuk 2 orang. Wih, Okey. KWR belanja lah. Wih, KWR kau biar betul. Kau tengok, dia dengan baju. okey. Ui, gempok lah baju dia. Dah macam hantu Dah, lah. pergi masuk. Pergi masuk sana semua. Cikgu, cikgu kita orang masuk dulu cikgu. Jom. Let's Aku go. dah siap tadi. Aku tak sabar. Weh, besarnya weh. Aku tak sangka besar macam ni. Aku ingatkan dia punya tu kecil-kecil je. Lama cantik gila weh. Wah, besarnya bang. Aku gementar bang. Sumpah gementar gila. Cantik gila weh. So apa lagi nak tunggu? Jom lah kita kejap lagi ada persembahan kan. Jom kita macam duduk lah Bandung. sini dulu. Jom kita tengok dulu. Kita dah dapat nombor Ya. kan. Sini lah. Ya dah dapat. Aku nak duduk pada atas adik. Barulah pemandangan tu luas sikit. Ya, ini peserta pertama. Siapa gerangan? Nama siapa Uncle? Boy Beyblade. Kita ada Boy Beyblade. Nice. Saya adalah bomber biasa dan saya bertugas untuk menyelamatkan orang dari kebakaran dan nama saya Azril, seorang Malaysia. Let's go. Dia nak buat surprise guys. Tada! Kuning? Merah. Oh. Wah, comelnya. Let's go Cikgu Zarul. Yeah. Wih. Yang ini Music 55. Music 55. Wah, freestyle. Mantap lah Cikgu Bob. Okey ni Cikgu Bob. Apa Okey. tu susun macam diorang ni? Yang dah Yes. susun macam diorang. Seronok gila. Kan Ketaatan. ini acap dengan Wih, dia Arab tengah ni. silat, Wih, dia tengah siap silat bersilat ni. lah Moncik. Wah. Okey, dia baca apa? Baca Moncik. Kami ialah wakil pesilat Malaysia. Saya Pak Arab dan Acap mewakili Malaysia. By the way, selamat Hari Kebangsaan Merdeka. Perjuangan demi tanah air. Wah, freestyle sikit. Ya. Wih, dia ubah. Wow, ini baju apa ni? Wih, baju Cina Baju ni. Cina. Cheongsam. Cheongsam perempuan Uncle. Cheongsam. Oh ya. Kalau lelaki Mochi tak pasti apa. Ada lagi ni. Wih, Ini Karazan. Ipan. Wih, gempak Oi. aduh. Ni siapa ni? Mipan. Oi. Fabian. Fabian. Jiro. Fabian. Fabian. Mantap. Ada lagi ke? Ada lagi ke? Wah, banyaknya. Wow. India.
Ini Oi, apa ah? satu bangsa, satu negara. Yang di India. Yes. Weh. Weh, gempak, weh, Satu gempak, Malaysia. Kita kan satu Baiklah, Malaysia. Fabian. Jalurnya. Okay, ada lagi ke? Ada lagi ke? Spiderman pula. Wow. Gila dah. Okay, ada lagi ke? Ada lagi ke? Sempatlah dah. Ada lagi. Okay, next. Siap menari ke atas Mantap lah, Afsyal. Alamak. Ush. Pemain bola. Nama saya Haji. Saya jadi sebagai watak atlet bola sepak negara Malaysia. Walaupun baju ni simple tapi tetap merdeka. Saya sebagai atlet bola akan merasmi bulan merdeka tahun 2026. Oh, Sepak, kita dia ada. sepak. Woi, Oh. gempak weh. Wow. Wih, banyaknya dia. Aura Askar. Hai Uncle Mochi, saya anak Malaysia. Saya teringin nak masuk pertandingan. Awak pun dah berada di atas pentas. Awak dah masuk Dah. pertandingan ni. Dah duduk dah pun. Dah ada dah kat depan mata ni. Kita orang dari Tembang Slayer dan nama kita ialah Ilham dan Ali. Lepas tu kita orang nak buat persembahan sikit. Lepas tu tema kita orang pula tentang pahlawan menentang penjajah. Anggap je Bangla ni penjajah. Okey. Jangan lindung Mochi. Oh, ini hang tua ke apa ni? Melayu lawan British. Ha. Malaysia lawan British. Nampak tu? Wih. Ush. Wih. Ush. Aman. Dengan keretanya. Tengok atas Mochi. Tengok atas. Wow. Galaxy. Wow. Zakuan the Melayan Tiger. Wih. Ini mesti Next ada surprise level ni. Ni mesti ada surprise ni. Dia mesti ada surprise. Every time. Tengok atas. Apa tunjukkan dia hilang Wow, ni siapa ni? Saya K1R. K1R. Saya sangat semangat untuk sambut hari kemerdekaan. Cucuk paku tarik papan. Tak apalah. Tak jadi, lupa. #Free Palestine. #Malaysia. Mantap lah KWR. Dia akan bertukar ke? Wow. Cantiknya. Aura. Jeng. Sempatnya. Kita ada Yaya. Weh, ini Yaya. Wah, Yaya. Dia joget. Gelek lagi. Wah, tengok tu bunga api. Bunga api semua ada kat situ. Happy-nya. Cantiknya guys. Nama saya Arisa. Panggil Sasa. Wah, comelnya imutnya. Cantiknya. Kita ada belum Syah. lah. Bagi Syah dulu. Okey, Syah. Tetaplah merdeka menjadi sejarah. Okay, kita ada Uncle. Weh, siapa kenal ni? Ini Jejaka Malaya. Yeah. Weh, aku pula yang terakhir ni. Jalan-jalan. Weh, ramainya. Hai. Go Mochi go. Tengok sikit apa persembahan Mochi guys. Wah, dia menari. Menari. Wow, cantiknya. Tengoklah tu weh. Wah, bestnya. Oh, tengoklah. Kami anak Malaysia. Okeylah guys. Kami anak Malaysia. Okay, Mochi friends. Sampai sini dulu video kita hari ini. Thank you guys for watching. Yang mana tap screen. Yang mana sokong Mochi dengan Uncle. Thank you guys. Big love for you guys. Okay, korang jangan lupa tekan button like dan Thank you subscribe. korang.